Dan malang bagi Amerika kerana tidak mengkaji perkara ini lebih awal lagi, sebab Iran bukan baru decentralize ataupun memecahkan pemusatan kuasa kepimpinan itu, tetapi ianya telah pun berlaku sejak daripada tahun 1979 lagi, tetapi gagal untuk dihidu oleh Amerika sehingga menyebabkan mereka begitu confident memasuki perang itu dengan memenggal kepala pemimpin kononnya, maka akan mati seluruh jaringan ketenteraan dan kekuatan negara tersebut. Itu yang pertama. Kita sambung video kita untuk kali ini berkait dengan apa yang berlaku di antara Amerika, Israel dan juga Iran. Perjanjian ataupun MOU telah pun ditandatangani, tetapi masih lagi wujudnya ugutan demi ugutan, pelanggaran perjanjian dan sebagainya. Dengan kenyataan daripada Donald Trump, kononnya sedia untuk melakukan serangan kembali kepada Iran yang lebih kuat lagi, ia menunjukkan bahawa sesuatu tidak pasti masih lagi berlaku di sana. Kita katakanlah ketika ini bahawa Trump tidak ada pilihan lain dan optionnya adalah melakukan military action sebagaimana dilakukan sebelum daripada ini, dengan US meningkatkan keupayaan ketenteraannya, keupayaan serangannya untuk terus menyerang Iran berganda-ganda lebih besar lagi, dibantu oleh Israel dan sebagainya. Jadi adakah ianya akan berlaku dengan mudah? Kita lihat apa yang berlaku 100 hari yang lalu yang diulas oleh banyak pakar-pakar dalam bidang pengajian security. Sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ini, Dr. Andreas, salah satunya daripada King College London, beliau mengatakan bukan suatu perkara yang mudah untuk Amerika dan Israel pada kali ini untuk menyambung kembali peperangan yang berlaku lebih 100 hari itu, kerana terbukti Iran telah menunjukkan satu keupayaan yang luar biasa dan luar daripada jangkaan. Pertamanya kalau kita lihatnya, Amerika dan Israel memasuki peperangan ini dengan penuh keyakinan. Sebab apa? Kerana mereka menggunakan apa yang disebut sebagai strategi decapitation. Strategi decapitation ini adalah satu strategi untuk memenggal kepala pemimpin, kononnya begitu. Maka dengan confident yang mereka merasakan bila terbunuhnya mana-mana pemimpin melalui decapitation itu akan menyebabkan negara itu akan terus tewas dalam peperangan. Tetapi terbukti perkara itu tidak berlaku. Kerana dengan Amerika Israel menggunakan decapitation, Iran menggunakan decentralization. Itu yang berlaku. Apa benda perkara ini sebenarnya? Mereka membunuh pada hari pertama pemimpin tertinggi Iran, Said Ali Khamenei, tetapi terbukti peperangan itu tidak terhenti di situ. Iran menggantikan dengan kepimpinan baru, bahkan dalam tempoh beberapa hari awal tanpa kepimpinan baru yang diumumkan pun, mereka boleh melakukan serangan yang begitu kuat kepada Amerika military base di seluruh rantau Timur Tengah itu, dan juga serangan kepada Israel dengan satu serangan yang berkesan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Jadi Amerika terbukti silap di situ bila mana strategi mereka untuk memenggal kepala pemimpin itu tidak membawa kepada kemenangan, maka berapa banyak lagi tokoh-tokoh Iran, pemimpin-pemimpin Iran hendak mereka bunuh dengan lebih berganda lagi, kononnya serangan itu lebih kuat lagi berbanding sebelum daripada ini. Ternyata ia tidak boleh memberikan Iran satu kelemahan ataupun tewas di situ. Sebab apa? Sebab Iran bukan satu perkara yang baru. Sebenarnya sejak tahun 1979, bermulanya revolusi lagi, strategi decentralization tidak memusatkan kepimpinan itu pada satu pihak sahaja. Ia lebih demokratik sebenarnya, tetapi dibahagikan kepada domestic level, kepada state level, ataupun dalam istilah kita mungkin ke daerah-daerah, kepada pemimpin yang berbagai-bagai peringkat, autonomi untuk membuat keputusan, untuk menyasarkan serangan-serangan musuh dan sebagainya, menyebabkan dengan terbunuhnya satu pemimpin utama, sama ada pemimpin negara atau pemimpin tentera, ianya tidak akan melumpuhkan operasi ketenteraan tersebut. Itu satu perkara. Dan dalam decentralization itu juga, termasuklah di sini infra yang berkait dengan, kita katakan sebagai sistem pertahanan mereka ataupun keupayaan pertahanan mereka yang tidak tertumpu di satu dua tempat. Yang sering disebut oleh mereka berkait dengan program nuklearnya, walaupun Iran menafikan ianya ada kaitan dengan persenjataan, tetapi pergi pula kepada ballistic missile, ada juga drone-nya. Ia tidak dibuat di satu tempat, dua tempat atau tiga tempat, tapi berpuluh-puluh tempat, boleh jadi juga beratus-ratus tempat yang berada di berrata-rata tempat. Bahkan untuk menyiapkan satu drone atau satu missile itu sahaja pun, ianya tidak dijadikan di satu tempat, tapi pembuatannya dipecah-pecahkan berbeza-beza dan hanya dipasangkan apabila ada keperluan. Jadi itu satu perkara yang dilakukan oleh Iran yang menyebabkan mereka tidak boleh ditewaskan dalam konteks kekuatan tersebut. Jadi decapitation yang digunakan oleh Amerika dan Israel itu dibalas dengan decentralization. Dan malang bagi Amerika
kerana tidak mengkaji perkara ini lebih awal lagi, sebab Iran bukan baru decentralize ataupun memecahkan pemusatan kuasa kepimpinan itu, tetapi ianya telah pun berlaku sejak daripada tahun 1979 lagi, tetapi gagal untuk dihidu oleh Amerika sehingga menyebabkan mereka begitu confident memasuki perang itu dengan memenggal kepala pemimpin kononnya, maka akan mati seluruh jaringan ketenteraan dan kekuatan negara tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya kita lihat di sini, IRGC, pasukan tentera elit Iran yang sangat berpengaruh dan popular itu, mengubah approach mereka, pendekatan mereka. Kalau kita lihat pendekatan pertama sejak daripada Gaza diserang 7 Oktober tahun 2023, sehinggalah menjelang kepada kita sebut sebagai perang 2026 ini, IRGC lebihnya menggunakan proxy war, menggunakan proxy mereka sama ada Hezbollah, atau proksi mereka yang berada dalam Palestin itu sendiri sama Jihad Islami ataupun Hamas, dan juga proksi mereka yang berada di Iraq, kumpulan-kumpulan seperti Khata'im Hizbullah dan kumpulan Houthi yang Sarullah yang berada di Yaman. Mereka lebih menggunakan proksi-proksi mereka untuk melakukan serangan, melakukan gangguan terhadap laluan laut dan sebagainya yang akan memberi tekanan kepada Amerika dan juga Israel. Mereka sendiri tidak berperang secara langsung, tetapi menjelang apa yang kita sebutkan sebagai perang yang bermula daripada 28 Februari 2026 yang lalu, approach ataupun pendekatan IRGC itu berubah kepada mereka sendiri yang melakukan tindakan serangan demi serangan, sama ada terhadap Amerika secara langsung melalui military bases Amerika yang berada di negara-negara Gulf, ataupun direct kepada Israel, ataupun mana-mana sasaran yang mereka inginkan. Melalui direct serangan mereka lakukan. Dan perkara itu katanya ada kaitan dengan dua perkara. Yang pertamanya perubahan pemimpin. Walaupun selama ini Amerika menyasarkan Said Ali Khamenei, Ayatollah Said Ali Khamenei, pemimpin utama Iran, ternyata Said Ali Khamenei itu bagi pandangan Amerika pada hari ini lebih moderate, lebih sederhana berbanding dengan penggantinya, anaknya Mojtaba Khamenei, dan juga pemimpin-pemimpin IRGC yang lain. Kerana apa? Kerana Mojtaba sendiri adalah bekas tentera yang terlibat dalam pasukan IRGC itu. Dan hari ini kepimpinan-kepimpinan IRGC itu, mereka adalah alumni perang yang terlibat dalam perang dengan Iraq, yang ditaja oleh mereka pada tahun 80-an, yang terlibat dalam perang membantu kumpulan-kumpulan para milisia yang berada di Iraq melawan Amerika sejak daripada 2003, dan pelbagai lagi pendekatan mereka berubah disebabkan itu salah satu daripadanya. Dan yang keduanya, perang yang berlaku pada ketika ini adalah perang survival bagi pihak Iran. Kerana apa? Kerana mereka tidak lagi boleh bergantung dengan sekutu mereka dahulunya ada di Syria, sekarang tidak ada lagi. Mereka tidak boleh bergantung dengan Hizbullah yang ketika ini berdepan dengan serangan yang begitu pesat daripada Israel ataupun Hamas ataupun Houthi dan sebagainya. Kali ini untuk survive, Iran tidak boleh lagi untuk berlakon menjadi baik, mematuhi perundangan antarabangsa dan sebagainya, tapi mereka perlu bertindak sendiri. Jadi setiap kali mereka melakukan serangan, Israel melakukan serangan, mereka sendiri akan melakukan serangan balas kepada pihak lawan. Itu yang berlaku. Dan yang ketiganya ialah, kita lihat di sini, bagaimana buat kali pertamanya dalam sejarah Amerika yang disebut sebagai kuasa besar sejak sekian lama, dan terutamanya sebagai kuasa utama sejak daripada 1945, berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi kuasa besar dunia yang digeruni. Kemudian sejak 1989 berakhirnya Perang Dingin, Amerika secara unilateralnya satu-satunya kuasa besar dalam konsep yang disebut sebagai unipolar. Amerika yang mempunyai begitu banyak pangkalan tenteranya di seluruh dunia tidak pernah berdepan dengan serangan secara langsung besar-besaran, non-stop, yang membawa kepada damage, membawa kepada destroy, yang membawa kepada kemusnahan yang agak signifikan, kemusnahan yang agak besar kepada militeri Amerika. Tetapi kali ini, buat kali pertamanya, bila mana mereka memulakan serangan kepada Iran tanpa menunggu minit, menunggu jam, menunggu hari, Iran terus melakukan serangan bertubi-tubi kepada lebih 17 buah American military base, pangkalan-pangkalan tentera Amerika yang berada di negara-negara Gulf, sehingga menyebabkan tentera-tentera Amerika dipindahkan keluar daripada kebanyakan pangkalan-pangkalan tentera tersebut. Ini bukan satu ulasan ataupun hipotesis ataupun persepsi yang kita keluarkan, tetapi ianya adalah rasmi keluar daripada Amerika sendiri yang menyatakan bahawa mereka, melalui media-media di Amerika, terpaksa memindahkan tentera-tentera mereka keluar daripada aset-aset ataupun pangkalan-pangkalan tentera untuk duduk di kawasan-kawasan awam, terutamanya di hotel-hotel, bangunan pejabat dan sebagainya. Itu berlaku. Kenapa berlaku? Kerana mereka buat kali pertamanya dalam sejarah diserang dengan begitu teruk oleh sebuah kuasa negara yang berganda lebih kecil kekuatan ekonomi dan ketenteraannya berbanding dengan Amerika. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah bagaimana penguasaan teknologi ketenteraan. Defense teknologi oleh Iran ternyata ianya adalah satu perkara yang cukup mengejutkan, walaupun telah pun diketahui oleh dunia.
tapi secara taktikal mereka, strategi mereka, penguasaan mereka dan cara mereka menggunakan segala teknologi ketenteraan itu ternyata ianya adalah satu perkara yang baru, mengejutkan dan tidak dijangka oleh musuh mereka. Kita cukup lihat, tidak perlu bercakap tentang nuklear ataupun balistik misal, cukup dengan teknologi drone yang mereka gunakan. Ianya telah pun disasarkan dengan begitu banyak, dengan begitu berkesan dan tidak dapat dikesan oleh lawan mereka, yang ianya cukup berkesan untuk memberikan gangguan kepada air defense system, kepada sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh Amerika dan juga di Israel. Selama ini mereka berani bertapak secara besar-besaran, membina pangkalan tentera mereka begitu banyak di sekeliling Iran, sama ada di negara-negara Gulf atau negara-negara Arab lain, termasuklah di Jordan dan sebagainya, kerana keyakinan mereka terhadap kecanggihan sistem pertahanan udara mereka. Di Israel sendiri terkenal dengan Iron Dome, David Sling dan sebagainya. Amerika ada Patriot, Amerika ada pelbagai lagi sistem pertahanan udara yang sangat canggih yang akan memberikan satu perisai, yang akan mempertahankan military base mereka ataupun negara-negara yang mereka jadikan tuan rumah sebagaimana Qatar, UAE, Saudi dan sebagainya untuk mempertahankan negara-negara itu daripada mana-mana serangan lawan. Tetapi dengan Iran secara besar-besaran membangunkan, menggunakan drone dalam peperangan ini, maka drone-drone itu telah pun memberikan gangguan kepada sistem pertahanan udara itu, sehinggalah setiap kali balistik misal Iran hendak dilancarkan pada mana-mana tempat, ketepatan serangannya itu lebih tepat lagi, lebih berkesan lagi berbanding sebelum pada ini. Kerana apa? Kerana sistem pertahanan udara itu telah pun diganggu lebih awal oleh drone-drone daripada Iran. Itu satu perkara yang sudah pun diakui dan cukup bahaya. Dan dengan penggunaan teknologi ini juga, kalau kita lihat di sini, bukan sekadar mereka memberi kesan kepada gangguan kepada sistem pertahanan udara, mereka membuktikan bahawa, untuk perkara yang kelima saya sebut di sini ialah kekuatan mereka, bagaimana mereka boleh menyasarkan secara mikro, apa disebut sebagai mikro target, yang bukan sekadar melakukan satu serangan direct kepada satu pangkalan tentera milik Amerika ataupun milik Israel, tetapi secara mikro target. Kita mengambil contoh apa yang berlaku di Bahrain, bila mana tentera Amerika dikeluarkan daripada pangkalan tentera dan duduk di hotel-hotel. Mereka boleh menyasarkan di mana hotel, bukan sekadar bangunannya, tetapi floornya ataupun tingkatnya dan biliknya di mana tentera Amerika ada. Itu satu perkara yang bukan lagi menjadi rahsia. Ia dibicarakan di media-media milik Amerika sendiri. Begitu juga target-target dalam Israel. Bukan sekadar mikro target, tetapi juga valuable target. High value target yang menyebabkan, kalau kita lihat di Israel, ianya dirahsiakan kerana mereka menutup daripada dunia untuk mengetahui apa yang berlaku. Tetapi di Amerika sendiri, bagaimana high value target ini, kita ambil contoh, radar-radar utama dan penting telah pun dimusnahkan oleh Iran kerana apa? Mereka mengetahui di mana duduknya, sama ada di Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Amerika dan Saudi dan sebagainya. Yang keduanya, aset-aset penting yang digunakan untuk perang, iaitu pesawat-pesawat yang digunakan untuk mengisi minyak, itu dimusnahkan terlebih dahulu. Begitu juga lah dengan pangkalan-pangkalan tentera udara, sama ada di Saudi terutamanya, di UAE dan juga di Oman dan sebagainya, yang dimusnahkan terlebih dahulu sehingga menyukarkan untuk melakukan take off mana-mana pesawat Amerika untuk melakukan serangan kepada Iran. Begitu juga di Israel sendiri yang berkali-kali pangkalan tentera F-35, pesawat tercanggih milik Amerika yang berada di Israel sendiri, disasarkan lampangan terbang itu, dia punya landasan itu dimusnahkan terlebih dahulu sehingga menyebabkan ianya sukar untuk segera melakukan serangan balas, disebabkan lewat untuk melakukan baik pulih dan sebagainya. Itu apa yang kita sebutkan sebagai high value target yang mereka boleh sasarkan. Satu lagi ialah high value target ini adalah pelabuhan-pelabuhan alternatif. Kita bagi contoh UAE yang boleh melepasi laut Selat Hormuz itu dengan pergi kepada satu pelabuhan dia yang berada berkaitan dengan Oman, terus terkeluar daripada Selat Hormuz. Bila mana Iran menyasarkan lokasi tersebut, memberi isyarat kepada UAE dan juga kepada dunia seluruhnya, mereka tidak boleh lepasi Selat Hormuz. Kena lalu Selat Hormuz juga dengan membina pipe-pipe gas mereka ataupun pipe-pipe yang akan memindahkan oil and gas mereka tanpa melalui Selat Hormuz, baik di Saudi ataupun di UAE. Ternyata ianya tidak boleh menjadi satu alternatif kerana ia dikepung oleh Iran secara high value targeted attack yang mereka lakukan. Itu satu gambaran yang dilihat sepanjang perang selama 100 hari lebih itu berlaku. Dan persoalannya, bagaimana mikro target dan high value target ini boleh berlaku? Di sinilah satu persoalan yang dibahaskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengajian security, bagaimana kehebatan, keupayaan dan berkesannya apa yang disebut sebagai intelijen Iran dalam perkara ini sehingga menyebabkan mereka mempunyai sasaran yang begitu tepat secara mikronya boleh berlaku dan berkesan. Jadi itu menunjukkan keupayaan perisikan mereka yang sebelum ini tidak diakui tetapi kali ini terpaksa diakui. Sama ada perisikan mereka itu dalam konteks device ataupun keupayaan teknologi mereka sendiri, ataupun yang keduanya adalah secara humannya,
yang mana intelijen mereka yang bergiat secara aktif di dalam negara-negara Gulf itu sendiri, terutamanya di Bahrain, juga di Kuwait, di UAE, di Qatar dan di Saudi sendiri. Intelijen Iran secara humannya, secara manusianya itu juga berkesan dari segi menyampaikan maklumat, mendapatkan maklumat dan sebagainya, termasuklah di dalam Israel sendiri. Di kalangan rakyat Israel yang termakan budi dengan bayaran dan sebagainya, yang diupah, yang memberikan maklumat kepada Iran. Dan yang ketiganya dalam konteks intelijen ini ialah terpaksa diakui bantuan signal, information signal, radar signal dan sebagainya yang diberikan oleh sekutu mereka iaitu Rusia dan juga rakan strategik mereka iaitu China, yang menyebabkan mereka lebih efektif dalam peperangan ini. Itu dalam konteks mereka. Jadi bagaimana nak meneruskan perang? Mereka boleh membunuh seramai mungkin tentera Iran. Mereka boleh memusnahkan sebanyak mungkin pesawat, kapal dan sebagainya. Tapi mereka tidak boleh memusnahkan drone yang akan berterus-terusan membuat kawalan terhadap Selat Hormuz. Tidak perlu Iran meletakkan kapal untuk menyekat Selat Hormuz. Tidak perlu Iran menurunkan tenteranya untuk mengawal Selat Hormuz. Cukup dengan menghantar drone-drone mereka meletupkan 1-2 kapal, ia sudah cukup untuk menghentikan laluan tersebut daripada dilalui oleh mana-mana kapal di dunia. Bila mana ianya tidak boleh dilalui, maka dunia berdepan dengan kembalinya kepada krisis energi yang disebutkan sebelum ini, kembalinya kepada krisis ekonomi yang akan menyebabkan berlakunya Great Depression, krisis ekonomi besar yang cukup dibimbang Syed Hassan Nasrallah pada tahun 2024 yang lalu, dan juga terbunuhnya begitu banyak komander-komander Hizbullah. Mereka menjangkakan, mereka cukup meyakini bahawa Hizbullah telah pun berjaya dilumpuhkan dan tidak lagi menjadi ancaman. Dan perkara itu diulang-ulang oleh Netanyahu dalam tahun 2025 terutamanya. Hizbullah tidak boleh bangkit lagi. Tidak akan ada lagi perlawanan di kalangan Hizbullah. Mereka, Israel boleh melanggar perjanjian ataupun ceasefire di antara mereka dengan Hizbullah yang berlaku dahulu, berkali-kali dilanggar tanpa ada serang balas. Dan perkara itu ternyata memang berlaku. Tidak ada serang balas. Walaupun beribu kali Israel melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata, berterus-terusan melakukan serangan kepada Lebanon, tidak ada serang balas. Mereka cukup yakin bahawa Hizbullah telah pun lumpuh dan mereka tidak akan berlaku apa-apa. Tiba-tiba, bila mana mereka melakukan serangan Iran pada 28 Februari yang lalu, tidak beberapa hari lepas itu Hizbullah menyertai peperangan ini dengan melakukan serangan kepada Israel, maka dua perkara telah pun berlaku. Yang pertamanya, apa yang disebut oleh tentera IDF Israel sendiri, bahawa Hizbullah datang daripada lokasi yang tidak diketahui, tiba-tiba saja muncul, menunjukkan di sini bahawa network dari segi infra dengan tunnel ataupun terowong-terowong yang dibina oleh Hizbullah yang berlingkaran, yang besar, yang panjang, yang tidak diketahui lokasinya, masih lagi mempunyai kekuatan tersebut yang ketika ini mereka gunakan pemimpin tadi. Israel selama ini cukup yakin dengan perlawanan mereka dengan Hizbullah, dengan Iran, dengan Hamas di Gaza dan sebagainya disebabkan penguasaan mereka terhadap teknologi maklumat. Selama ini segala perbualan, segala perancangan, segala pergerakan lawan mereka, musuh mereka, mereka boleh detect lebih awal lagi kerana mereka mempunyai keupayaan teknologi maklumat tersebut. Tetapi kali ini bila mana Hizbullah menukar strategi mereka menggunakan analog ataupun menggunakan strategi yang meminimalkan penggunaan device, meminimalkan penggunaan teknologi, termasuk ada serangan-serangan yang dioperasikan menggunakan kertas sahaja, arahan diberikan dan pelbagai cara lagi, menyebabkan Israel tidak mempunyai maklumat lebih awal terhadap apa yang dirancang oleh Hizbullah. Menyebabkan tiba-tiba saja drone datang ke atas kepala mereka dan meletupkan mereka, memusnahkan kereta-kereta kebal mereka dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku di Lebanon. Menyebabkan sebenarnya mereka tidak ada pilihan yang begitu banyak. Kerana keyakinan mereka yang berlebihan bahawa mereka telah memusnahkan sekutu-sekutu Iran, maka mereka memulakan serangan terhadap Iran. Dan kerana mereka begitu yakin dengan decapitation yang mereka lakukan, mereka lupa Iran melakukan decentralization. Akhir sekali mereka terperangkap dalam perang yang mereka sendiri tidak boleh hentikan, sehingga akhir sekali mereka terpaksa tunduk kepada kehendak Iran, syarat-syarat Iran, melepaskan sekatan ekonomi kepada Iran, melepaskan sekatan terhadap penjualan minyak-minyak Iran, melepaskan segala harta-harta dan dana Iran yang dibekukan kembali kepada Iran, menunjukkan bahawa mereka benar-benar tunduk kepada Iran dan mereka tidak mempunyai pilihan yang banyak melainkan akhir sekali mengakhiri perang ini dengan memberi kelebihan kepada Iran. Dan apa lagi pilihan yang ada kepada Israel? Tidak ada banyak pilihan kepada Israel. Dengan mereka bersetuju dengan kehendak Iran ini, maka Iran lebih kuat, Israel lebih berbahaya di situ. Dengan mereka tidak dibenarkan untuk terus-terusan menyerang Hizbullah, yang menjadi salah satu syarat penting kepada Iran untuk meneruskan rundingan ke arah perjanjian yang lebih muktamad dengan Amerika itu, maka ia akan beri kekuatan kepada komandan Hizbullah yang berterus-terusan sejak pada tahun 80-an, 90-an, tahun 2000 ke atas dan sebagainya,
menjadi pengganggu utama mereka setiap kali mereka melakukan serangan di Gaza. Setiap kali mereka lakukan serangan di Gaza pada tahun 2000, sejak daripada 2005 sehinggalah kepada hari ini, maka dengan segera mereka akan berdepan dengan serangan di sebelah utara, iaitu di pihak Hezbollah. Maka mereka terkepung selatan oleh pihak Hamas, di sebelah utaranya di pihak Hezbollah. Maka hari demi hari, kekuatan yang dibina itu akan diterjemahkan kepada kemusnahan dan kelemahan kepada mereka yang menyebabkan rejim yang begitu resis, rejim apartheid itu berdepan dengan hari-hari kemerosotannya yang begitu nyata, jelas disaksikan di seluruh dunia pada hari ini.